Tapi untuk tahun ni ayah aku dah tak ada, so dia macam lain lah, lain sikit. Apa? Bagi duit, kursi. Okay, Alhamdulillah aku dah settle solat tarawih. Aku buat 8 rakaat je tadi. Kalau korang dengar, sekarang diorang tengah solat lagi dekat masjid kampung aku ni, dia buat 20. Okay, so untuk tahun ni ada kelainan lah, okay. Sebab ayah aku dah tak ada, baru lagi. Dia meninggal pada 5 hari bulan 2. Ayah aku meninggal sebab dia ada kanser. Kanser dia tu dia panggil Klatskin. Kanser ni adalah rare, tak semua dapat kanser ni. Dia macam satu kehilangan lah, okay? Satu kehilangan sebab biasa kita orang berbuka ada ayah, makan sama-sama, pergi solat tarawih pun sama-sama. Tapi untuk tahun ni ayah aku dah tak ada, so dia macam lain lah. So sekarang ni pun aku pakai baju ayah aku, baju jubah dia. So aku ambil peluang ni lah untuk pakai baju jubah dia. So esok dah 1 Ramadan and ya, kita tengoklah macam mana, okay. Sebab Alhamdulillah juga sebab adik-beradik aku semua ada balik untuk puasa pertama ni. Alright, so hari ni adalah 1 Ramadan. Alhamdulillah aku dapat puasa hari ni. And ya, sekarang ni aku tengah siap-siap nak pergi kubur ayah. Okay, so aku pergi dengan adik-beradik yang lain. And lepas kita orang pergi kubur ayah tu, kita orang nak pergi bazar Ramadan. Sekarang ni dalam pukul 4 lebih macam tu. So kita orang akan berbuka puasa lah dekat rumah macam biasa. And ya, kita tengoklah macam mana, okay. So aku akan keep update lah dengan korang, okay. Tutup agak. So aku pergi bazar dulu, baru pergi kubur ayah. And ya, sebab takut lewat dah nanti takut ramai orang. So kita orang pergi kita orang pergi bazar dulu, baru pergi kubur ayah lah, okay. So kita orang pergi bazar Ramadan dekat Shah Bandar, dekat pusat bandar Kota Terengganu lah. And yep, jom.
Terima kasih ya. Terima kasih juga. Naya. Naya. Sini. Ni ada apa? Ha, ni ada apa? Sekati. Ni untuk semua tak saya lagi satu. Alright, so kita orang dah settle beli dekat bazar Syahbandar ni. And kita pergi kubur pula. Berlimpah rasa terhadap orang lain kerana jalan raya kita kongsi bersama. Tapi ya, pengalaman ni bukan perkubur biasa lah. Bila nak buka puasa? 1 jam lebih lagi kakak. Kalau lepas Hydra puasa tu okey. Je, awak kan tak suka. Salam dia kat Akif. Kelas. Mak. Boleh 5 tahun. Alright, so sekarang ni aku dah sampai rumah. Sekarang ni dalam pukul 6.40 macam tu. And ya, sekarang ni aku nak tunggu waktu berbuka je lah. Okay. So tadi kita orang beli pun tak adalah banyak sebab mak aku dah masak hari ni. Mak aku masak kalau orang Terengganu panggil nasi air. Kalau negeri lain tu mungkin nasi bubur lah. Okay. Untuk berbuka puasa untuk 1 Ramadan ni mak aku buat nasi air lah. Okay. And yeah. Dah boleh makan. Boleh kau pun hati boleh habis minum. Ayah makan lah. Orang lain pun satu sawi. Satu sawi. Dan